Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, saya Nur Afisha Safia binti Muhammad Syamim selaku wartawan cilik Sense TV melaporkan dari SK Seri Nilam bersempena Majlis Peluncuran Program Nilam dan Jom Membaca Bersama Anak Muslim. Majlis ini diadakan bertujuan untuk menyemai minat membaca dalam kalangan murid serta membudayakan amalan membaca sebagai sesuatu aktiviti yang menyeronokkan dan berfaedah. Bah kata orang, membaca itu jambatan ilmu, bukan jambatan ke kantin ya. Jom kawan-kawan, kita tengok apa yang akan berlaku pada hari ini. Ramai-ramai biar ke timur condongnya. Nak berkabar tingginya bumi kita yang Tuhan nak berkisah yang tutur bicara. Kalau tinggi untung jadi bintang, oh kalau rendah masih jadi intan. Ada O, ada E bunyinya tidaklah serupa, erti tidak berbeza. Betul sungguh, betul apa dikatakan. Selembut tarian hoi nak mudah berlota tutur bahasanya. Sekarang kita bersama dengan bonda kesayangan kita, Bonda Wanur Izzah binti Wanawi selaku guru besar di SK Seri Nilam. Menurut bonda, adakah program seperti ini akan memberi impak kepada murid-murid di SK Seri Nilam? Terima kasih kepada wartawan cilik. Pada pendapat bonda, program hari ini bertepatan dengan usaha untuk melahirkan murid yang berilmu. Kerana program Bersama Anak Muslim ini, bahan bacaannya sangat bermutu dan mengandungi nilai-nilai murni yang baik. Kita boleh memupuk sikap amalan suka membaca di kalangan anak-anak Seri Nilam kerana bahan bacaan yang dibekalkan mengandungi unsur-unsur kerohanian yang boleh membentuk khasiat diri murid-murid. Jadi masa lapang yang terluang, murid-murid boleh mengisinya untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Saya berharap dengan adanya program peluncuran program Nilam ini Bersama Anak Muslim, ia akan meningkatkan lagi tahap penguasaan murid-murid dalam semua aspek, terutamanya bahan bacaan ilmiah. Terima kasih. Terima kasih bonda kerana sudi meluangkan masa bersama Sense TV. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang bagi melahirkan murid yang berilmu, berfikiran kreatif dan menjadikan membaca sebagai amalan harian. Sekian laporan dari saya, wartawan Sense TV untuk Majlis Peluncuran Nilam dan Jom Membaca Bersama Anak Muslim. Bye!